Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Teh bersama dengan pemuda kampung Tuk Bedu. Ini Pak Teh di Kuala Lumpur. Banyak aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, di antaranya kalau kita tengok perlawanan bola sepak ni dengan orang asli, dan ini kita padang main kata-kata dan pagi dia ada aktiviti cari ikan tenas, dan malam sikit ada pengisian. Jadi insyaAllah inilah cara kaedah kita nak memasyarakatkan PAS, memperkenalkan PAS kepada masyarakat yang ditakutkan kepada PAS ini. Jadi dengan percampuran yang begini, PAS boleh main bola, PAS boleh ni, PAS boleh sama, ini yang kita perlu pecahkan tembok ini. InsyaAllah program ini kita akan teruskan, dan pasti bersama-sama mereka kita merancang pula untuk pergi berkampung orang asli di sebelah Hulu Perak. Jadi banyak, Perak ni salah satu daripada kampung orang asli. Dua segmen yang paling besar yang selama ini susah untuk kita tembusi, bahawa pertama Felda dulu. Kita ada 54 kawasan parlimen yang ada Felda, dan Pak Syekh bersama dengan Lajunan Tanah, bersama dengan dulu Datuk Mazlan Aliman, kita menghubungkan bersama-sama kita bergerak untuk memasukkan Felda dengan menggunakan NGO anak. Kemudian kita masuk Feltra dengan menggunakan NGO Bapak. Kemudian selepas itu kita sebut tertinggal. Jadi insyaAllah lepas ini parti ditaklifkan balik untuk berada bersama dengan Yang Berhormat Datuk Awang YB Kendang untuk menggerakkan NGO. InsyaAllah kita akan memperkukuhkan NGO yang ada ni sebagai perhubungan kepada masyarakat yang sukar untuk kita masuk dan sukar untuk menerima PAS. Begitu juga ini kita nak bawa lambang, tak boleh tak boleh lambang, tak boleh bawa, tapi dengan kita bawa aktiviti, mereka tahu kita ada lambang, dia perkenalkan. InsyaAllah itulah program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada petang ni saya diberi kesempatan untuk melihat aktiviti PAS Pulau Pinang bersama dengan orang asli lah. Alhamdulillah ini satu program yang baik. Saya berusaha NGO PAS Pusat insyaAllah akan mencari dana untuk membantu aktiviti yang seterusnya. Dan terima kasih.